jazimah. Okey, yang minggu lepas kita katakan bahawa partikel-partikel yang menjadikan fi'il mudhari' itu majzum ada dua kategori kan. Pertama, partikel yang boleh menjazamkan satu fi'il mudhari'. Yang kedua, kategori yang kedua atau jenis kelompok yang kedua adalah yang boleh menjazamkan dua fi'il mudhari'. Antara yang boleh menjazamkan satu fi'il mudhari' adalah contohnya lam yang berfungsi sebagai penafian pada masa lampau. Penafian kepada perbuatan masa lampau. Contoh, kita kena katakan kita nak menafikan bahawa kita tidak pernah tidak pernah merokok lah. Tidak pernah merokok. So kita katakan, saya mengatakan lam udakhin. So maknanya penafian itu adalah penafian untuk perbuatan pada masa lampau. So kita gunakan lam. Okey, implikasinya fi'il mudhari' yang terletak selepas lam itu mesti dalam keadaan majzum. Kemudian majzum itu ada tanda-tandanya lah. Bagaimana? Kalau fi'il itu fi'il sahih, maka dia majzum disukun kan? Maksudnya sahih itu huruf akhirnya semua adalah huruf-huruf yang bukan daripada alif, waw, ya. Manakala kalau fi'il mudhari' itu berakhir dengan alif ataupun waw ataupun ya, sekiranya berada pada keadaan majzum, maka tanda majzumnya adalah dengan digugurkan huruf tersebut. Contohnya, lam armi, saya tidak mencampak batu. Lam armi al-hujurah. Okey, tak boleh tu, kita bagi dulu ke WhatsApp kamu. Latihan tu. Cuma doktor nak recall balik supaya Amirul boleh ingat lah. Kalau doktor buka mana ni? Whiteboard ni. Kita cuba buka Microsoft Whiteboard ni. Adakah ianya appear dekat kamu? Saya tengok daripada sini setakat ni tengah configuring. Okey, tunggu kejap. Dia tulis kat sini this organization only allows member to participate. Okey, tapi boleh nampak tak paparan putih tu? Paparan putih saya nampak dia tulis, sekejap saya hantar kat doktor. At least kamu boleh nampak, okey dah. Okey, yang tu. Whiteboarding in progress. Sampai sekarang in progress. Hairan. Tapi tak apa, selagi mana saya dapat dengar suara doktor dengar suara saya, itu dah perkara yang bagus lah. Perhatian tu kita kena buka Word lah. Buka Word. Sekejap. Okey, yang ni nampak kan? Okey, yang ni nampak jelas. Okey. So, ni sebagai merajaah balik lah sebelum Amirul nanti buat ayat semula. Okey. So, al-jazmu. Sampai merah. Kat sini, al-jazmu lah. So, al-jazmu ini, dia tandanya sama ada baris mati. Kan? Ataupun, dia digugurkan. Ada tu simbolkan macam ni tau. Gugur. Gugurkan apa? Gugurkan alif ataupun waw ataupun ya. Ataupun dia gugurkan apa? Nun. Digugurkan nun ke dekat al-af'al khamsah tu. Berbaris atas. Okey. Pengguguran alif, waw dan ya. Apa ni, bukan baris atas. Baris mati, sukun. Okey, sukun.
tiga tanda lah. As-sukun ataupun hazaf. Hazaf apa? Huruf illah. Dia panggil huruf illah. Dia panggil huruf illah. Alif wawiyah ni huruf illah lah. Ataupun hazaf an-nun. Hazaf an-nun bila af'al khamsah. Yang ni bila apa? Bila fi'il fi'il mu'tal. Semua ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' semua fi'il mudhari' mu'tal al-akhir. Maknanya huruf akhirnya itu ada alif, waw ataupun ya. Yang ni adalah al-fi'il sahih. Maknanya huruf akhirnya semua adalah sahih. Maksudnya tidak terdiri daripada alif, waw, ya. Baru sukun. Itu al-jazm. Dan kalau tengok sini, ni fi'il kan? So al-jazm ni hanya untuk siapa? Untuk fi'il. Al-jazm. Isim tak ada. Fi'il saja. Okay, ingat tu. Boleh? Boleh. Okay. So sekarang ni yang menjazamkan itu dipanggil adawat. Alat-alat lah. Ataupun apa partikel yang menyebabkan fi'il mudhari' ni tadi kan majzum. Ini dipanggil tanda. Ini tanda alamah. Tanda. Tanda i'rab tu kan, tanda i'rab. Ada sukun, ada hazaf illah, ada hazaf nun. Puncanya mana? Puncanya siapa? Ni adawat tu lah. So adawat ni ada yang menjazamkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Antara yang menjazamkan satu fi'il mudhari' adalah lam contohnya kan. Lam? Lam. Lam. So yang memfi'ilkan, yang menjadikan fi'il mudhari' selepas ni itu majzum, satu majzum saja, adalah lam. Okey, faham. Okey, lam ni pula apa fungsinya itu dalam ayat? Untuk kita buat penafian, kalau kita nak menafikan perbuatan pada masa lampau. So kita gunakan lam. Kalau penafian pada masa sekarang, kita guna la kan. Contohnya la anamu. Saya sekarang tak tidur. So saya tengah mengikuti kelas ni. La anamu li'annani utabi ad-durus al-an. So itu penafian sekarang, now. Tapi kalau penafian for the past, kita gunakan lam. Bezanya lam ni kesannya fi'il mudhari' yang terdepannya menjadi majzum. Lepas tu baru ingat balik lah. Depan lam tu akan jadi majzur. Bukan depan. Maksud depan tu selepas lah. Selepas. Okey, contohnya kita nak menafikan tadi itulah pelajar itu tak pernah merokok. So kita katakan hazat talib, pelajar ini tak pernah merokok. Lam yudah khin. Tengok. Ada sukun. Sukun. Padahal asalnya apa? Yudakhinu kan? Fi'il mudhari' kan? Yudakhinu. Tapi oleh kerana dimasuki dengan lam, sebelumnya ada lam, untuk bertujuan kita nak menafikan perbuatan tersebut pada masa lampau, implikasinya adalah fi'il mudhari' ini asal dia marfu' menjadi majzum. Apa tanda dia? Apa tanda majzum tu? Sukun. Kenapa sukun? Sebab dia berakhir dengan huruf sahih, iaitu selain daripada alif, waw ataupun ya. Okey. Kalau dia berakhir dengan apa? Alif, waw ataupun ya, sebagai contoh kita fi'il mudhari' apa? Tadi kita katakan mencampak batu kan. Atau kita katakan pelajar itu tidak mencampak batu. Cuma dia alihkan batu tu supaya tak terlanggar oleh kenderaan yang lalu. Contohnya kan. So kita katakan hazat talib lam lam
Yudah. Mencampak dalam masyarakat panggil Roma Yarmi. Membaling. Yor. Yarmi. Oh, Yarmin. Okey, tengok Yarmi. Yarmi dia berakhir dengan huruf alif, waw ataupun ya tak? Ya, betul. Dia berakhir dengan huruf ya. Okey, ini dalam keadaan marfu' tau. Dia kata kalau dalam keadaan majzum kena jazamkan dengan secara apa? Gugurkan huruf tersebut. Oh, jadi Okey, yarm. bila gugur, okey, so tinggal apa? Ra mim. Bentuknya itulah bunyinya Yarmi. So Okey. Yarmi. Mi tu jadi baris pendek. Oh, Sebab faham lah. ya ini gugurkan. Lam yarmi al-hujurah katanya. Al-hajarah. Okey. Okey, baik. Al-hajarah kan. Al-hajarah. Okey, boleh nampak beza je. Yarmi, okey, faham. Lepas tu dia saya ingatkan bukan akhir sukun. sekali tu. Tu bezanya. Maknanya Oh. kalau dia mu'tal, tadi kan masuk mu'tal tu ada alif, waw ataupun ya di hujungnya, digugurkan. Bukan dia disukunkan. Sebab asalnya memang dia tak baris. Yarbi gitu kan. So bezanya dia gugurkan. Kalau ni nunnya tak gugurkan. Sebab dia asal terima baris. Nampak tak beza kan? Beza. Sebab tu ada tanda yang kedua dipanggil hazaf harful illah. Hazaf harfu illah. Ya. Okey. Kita bagi contoh satu lagi. Manakala kalau dia terdiri dari af'al khamsah, af'al khamsah yang 5 tu. Okey, asalnya contohnya kita katakan para pelajar itu memang tak pernah merokok. Bukan pelajar seorang, tapi memang dengan geng-geng dia sekali, memang dia tak pernah merokok. Contohnya kan. Kita tambah next page. Insert next page mana? Cover page tu. Mana? Tak ingat dah. Next page. Insert. Dekat mana next page? Tambah. Cari dah. Kejap. Saya cari je. Blank page. Ini dekat bawah atas pula. Kita buka satu lagi. Okey. So, kita bagi contoh untuk yang af'al khamsah tu kan. Af'al khamsah 5. Salah satunya contohnya yang diisnadkan kepada hum. Dan hum. Mana kita katakan para pelajar tu tak pernah merokok kan. Dan ada waw nun lah kat belakang. Fi'il mudhari' kan. Fi'il mudhari'. Kemudian ada waw nun. Tadi fi'il ni apa? Yudakhinun kan. Yudakhinu. Itu kalau seorang. Okay, kalau ramai, nuna kan. Yudahinuna. Betul tak? Ini adalah keadaan marfu'. Mereka merokok contohnya kan. So kita nak nafikan. Mereka tak pernah merokok. Kita katakan wahaula itulab, para pelajar tersebut lam macam mana? Apa yang berlaku? Yudakhinu je. Nun gugur. Nun gugur. Sekali dengan baris ni gugur. Kemudian kamu tambah alif kat depan ni. Tambah alif. Okey, baik. Itu je.
Alright. Haula'i at-tullab lam yudakhinu. Gugur, kemudian tambah alif ke belakang. Alright. So majzum dengan apa? Hazaf harf nun. Limadha? Kenapa? Li'annahu minal af'al khamsah. Oh, Okey, sebab boleh dia lah. hafal hamsah. Okay. Ya. Okey, so nanti Amirul buat itulah. Sila buat ayat yang lengkap dengan menggunakan partikel-partikel yang menjazamkan fi'il mudhari' seperti berikut. Pertama, menggunakan lam. Lam ni untuk penafian tadi lah. Bagi contoh kan. Man ni sebagai man syartiyah. Jadi barang siapa. Barang siapa yang berusaha, dia pasti berjaya. Man yastahid, yang jah. Itu contohlah. Lama untuk penafian pada sekarang lah. Maksudnya belum lagi. Li, iaitu lamul amr. Lam ajakan ataupun lam perintah. Kan kita katakan sila buat baik, buat baik kan. Ataupun sila menderma. Kan, sila menderma ataupun sila membaca. Jom kita membaca rinaqra. Tu maksudnya lam ajakan ataupun lam perintah. Kemudian in syartiyah. Dia lebih kurang macam man. In pun sama. In syartiyah, sekiranya. Maksudnya sekiranya. In apa? Jawapannya apa? Okey? Okay, faham. Boleh. Kemudian buat yang itu dulu dah. Yang ni pun nanti kena cari jugalah. Nanti tengok sama. Okey. Aktiviti yang dibahas adalah af'al majzumah fi nusus al-atiyah dekat Al-Quran 3. Kan? Daripada hadis 3. Dan contohlah Oh, doktor suruh jawab yang ni dulu Kau tadi lam semua tu dulu? Betul. Tapi sekejap, kita nak tunjukkan yang... Okay. Contoh ni, kita nak cari Al-Quran, kita boleh guna cari dekat apps ni, cuma dia dalam bahasa Arab lah. Contoh, tugasannya adalah mencari fi'il mudhari' yang majzum di dalam Al-Quran. Ada tak? Ada ke tak? Kalau tak ada mana satu macam ni boleh lah kan, cari kan fi'il mudhari' mana ada tak kat sini majzum, macam ni tak ada. Kat sini ada tak? Baik. Tak ada. Majzum dengan apa semua? Tak kisahlah. Dia tak kisah. Yang penting dia majzum. Sama ada majzum bisukun ataupun majzum bihazfi harfi'illah ataupun majzum bihazfi nun. Yang penting majzum tu je. Ada tu cuba nak tunjuk beberapa contoh lah. Tengok sini, tengok ayat pertama nombor 6 ni, Mirul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Am lam, ada lam tak? Innaka faza alaihim anzarhum am lam, ada lam? Lam tunzirhum. Okey, kalau Amirul ada Al-Quran terjemahan, ataupun boleh cari di website untuk memudahkan Amirul faham lah. Macam doktor, yelah, doktor boleh faham mana kata kerjanya dan apa maksud kata kerja tersebut. So, untuk menjadikan Amirul lebih faham, selain daripada Amirul dah tahu cara tanda luaran kan. Ni lam ni. Ni fi'il mudhari' ni majzum. Tapi seeloknya fahamkan makna dulu. Am lam tunzirhum. Ini contohlah. Ini ada fi'il mudhari' yang majzum. Majzum dengan apa? Lam. Macam tu. Itu aktiviti yang kedua lah. Tapi buat yang... Hello, doktor? Hello? Kita keluar kan? Doktor tendang saya. Tak ada. Saya terkeluar kot, doktor. Tak tahu. Tak ada keluar kamu.
Tak ada pula. Doktor keluarga kamu. Okey, sekarang kamu dengar tak? Okey, dengar. Okey. So macam tu. Ini aktiviti yang kedua, mana kamu cari baca Al-Quran contohnya. Doktor jumpa, so kita tadi jumpa satu, lam tunzirhum. Lepas tu baca lagi. Kemudian man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tak ada fi'il mudhari' majzum. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tak ada lagi. Semuanya marfu' semua. Ibu nazajina lahum la tus'a. Tengok. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Lam. Mungkin Amir tak faham kan? Okey. La tufsidu fil ardh. La artinya la nahi larangan. Janganlah Larangan. kamu kan membuat kerosakan di muka Kerosakan di muka bumi. So la tufsidu. So ke Amir tengok sini dia majzum bisukun ke majzum biharfil illah ke bihazfin nun? Saya rasa ni macam sukun. No, jangan tertipu. Jangan La jangan tu, jangan terkeliru. la, Tufsidu. Asalnya tufsiduna. Dia jamak. oh. Asal sebab tu kan doktor terangkan tadi selepas dia hazafkan nun kena tambah alif kat belakang dia Amirul. Oh, okey. Betul lah. La tufsidu. So makna kat sini majzum. Apa tanda majzumnya? Hazfu an-nun. Azbu Anun. Allah. Hazfun nun. Betul. Saya tengok kalau yang tu je sukun. Betul lah. Hati-hati. Dia kena gugur kan. Okey. Dia ada pengguguran. Okey. Untuk memudahkan kamu, alif yang bertanda sukun itu dia alif tambahan saja. Jangan keliru. Alif. Okay. Alif tu sebenarnya dia fungsinya macam nilai pembeza je. Tetapi dia tidak ada fungsi makna. Boleh kata gitulah. Dia macam nak bezakan kata nama tu kerja. Oh, jadi kiranya kalau ada alif sukun dekat situ maksudnya dia adalah majzum Anun. Jangan bagi kesimpulan macam tu. Oh, Nanti kan okey. kamu tengok yang fi'il tu, qalu tu, itu fi'il juga tu. Tapi tu fi'il madhi lah. So alif kat situ, dia macam tu sebut tadi. Dia fungsinya membezakan antara kata nama dan kata kerja. Itu je. Okey, faham. Dia bukan tanda i'rab. Macam kita belajar kan. Apa ni digugurkan nun. Betul apa tu yang lain-lain tu. So dia bukan. Okey. So macam tu lah. Kena cari itu. Okey, boleh. Tak apa, Macam buat lam tu yas dulu. macam lam yazhabu. Lam yazhab. Ada Lam lam. yazhab. Yazhab. Ada lam. So dia Dalam lam. so dia majzum lam ah. Betul. Majzum dengan lam. Kemudian alamat jazam dia sukun. Kenapa sukun? Okey. Sebab yazhab dia fi'il mudhari' yang sahih. Maknanya huruf akhirnya adalah huruf sahih, bukan alif waw ya. Lam That's why yazhabu. dia sukun. Yazhab. Lam yazhab. Okey, faham sikit lagi. Boleh. Boleh tak apa, buat dulu yang tu. Nanti yang Al-Quran ni selepas dah selesai lah. Boleh. So sekarang selesaikan. Boleh tak doktor hantar yang tugasan yang doktor suruh saya buat tadi? Dah tadi dekat WhatsApp. Oh, yang tu tak ada. Yang ni ke? Tak, bukan yang buat ayat tu. Dua-dua dah bagi dah. Okey. Oh, saya hantar. Ada. Okey. Yang apa kawin jumlatan mufidah bistiqdam ila adawat al-jazimah al-atiyah tu. Okey. Kan ada kan? Alright, boleh. Okey. Ni macam mana doktor? Solat dulu ke apa? Betul. Okey, baik. Solat dulu nanti dalam pukul apa? Pukul apa? 7.45 boleh? Faham? Boleh? 7.45 gitulah 7.45 so saya buat pukul? Macam mana? Doktor nak saya buat sekarang ke solat dulu? Sekarang dah solat ke belum? Dah masuk kan? Belum? Dah masuk dah azan dah dekat sini. Okey, kamu solat dulu. Lepas tu baru buat yang tu lah. Yang tu baik. lah. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tadi kan ada kakak saya ke Amirul bilang tadi kan ada kawan-kawan ayah. Ya, Kak. Katanya Amir. Ya ke? Matikan Ya.
Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Doktor dengar suara saya, Doktor? Dengar. Okey. Okey, kamu dah siap kan? Saya baru siap satu, Doktor. Latihan yang pertama tu dah siap lah buat ayat tu. Saya dah siap dah tu. Lam, man. Tak apa, hantar yang tu dulu. Okay, baik. Baru siap saya. Masuk dalam slide doktor. Doktor nampak, Doktor? Saya dah hantar tu. Ada. Cuma doktor tengah masukkan dalam slide doktor ni. Dan Okey. doktor Baik, try Doktor. buka. Dia tengah loading. Memandangmu. Okey, appear tak dekat kamu punya? Okey. Okey, nampak? Okey, ni depan kamu kan. Okey, pertama lam. Okey. Apa yang ayat kamu buat lam yazhab akhi ilal madrasah. Maksudnya apa ayat tu? Abang saya tidak pergi ke sekolah. Abang kamu masih sekolah ke? Ha? Kamu ada abang ke? Saya ada abang. Saya lah abang. Okey, pada kamu lah abang kan? Kamu tak bersekolah, kamu pergi ke universiti kan? Universiti, madrasah. Katanya. Ataupun mungkin adik kan? Lam yazhab akhi al-saghir ilal madrasah. Okey. So kat sini, mana fi'il mudhari' yang majzum? Kalau fi'il mudhari' yang majzum adalah yazhabu. Yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Oh, bukan yazhab. Sebab yaz. Bacaan apa tu? Yazhabu ke? Yazhabu. Kenapa, Doktor? Bukan itu ke fi'il mudhari'? Ya, fi'il mudhari' yang majzum. Bukan yang marfu'. Kamu baca tu yazhabu tu marfu' ke majzum? Oh, yazhabu, yang yazhabu, kalau yang majzum, lam. La ilaha illallah. Kamu Tak faham ni? Kamu tak faham ni? Ah. Yang majzum itu adalah yang berada pada fi'il mudhari' itu sendiri. Okey, kena faham tu. Yang majzum itu adalah yang berada pada fi'il mudhari' itu sendiri. Manakala yang lam, man semua tu adalah partikel yang menyebabkan fi'il mudhari' itu majzum. Oh. Okey. So fi'il mudhari' tu, fi'il mudhari' yang asal dia marfu' tu, oleh kerana dia duduk selepas lam, kesannya apa? Kesannya ba tu akan jadi ba tu jadi sukun lah. Ya. Ba tu akan So jadi sukun. soalan doktor sebut ulang ni semula.
Di Okey. mana fi'il mudhari' yang majzum? Mana satu? Yang akhir tu lah. Selepas ni. Sebutkan fi'il mudhari' yang majzum dalam ayat yang pertama. Itu soalan dia. Oh, bukan yazhabu. Jadinya fi'il mudhari' itu bunyi dia apa? Yazhab. Itulah fi'il Yazhab. mudhari' majzum. Okey, faham. Baik. Allah. Sorry. Kamu masih tak faham ni. Okey, lam yazhab. So mana fi'il mudhari' majzum? Yang majzumnya ni yazhab. Okey. Yazhab. Sebab yang bu tu kita tambah sukun. Bertukar menjadi sukun. Kenapa bertukar sukun? Sebab tengok sebelumnya ada lam. Okey. Lam itulah yang menyebabkan fi'il mudhari' itu majzum. Yang majzum mana? Fi'il mudhari', bukan lam. Lam tu je maksudnya. Okey, so kena faham tu. Yang kita bincangkan ni adalah baris bagi fi'il, bukan baris bagi adawat ataupun adat atau partikel. Itu kena letak dalam minda. Okey, yang kita bincangkan baris tu adalah yang dalam tajuk ni lah baris bagi fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asalnya marfu'. Tapi dalam topik yang kita belajar pada minggu ni, fi'il mudhari' boleh menjadi majzum. Kenapa boleh menjadi majzum? Kerana sebelumnya ada partikel yang menyebabkan dia menjadi majzum. Apa partikel tersebut? Iaitu antaranya lam. Lam tu pula apa fungsi dia? Makna dia adalah untuk menafikan masa lampau. Okey. Contoh kan doktor? Doktor kan? Hello? Okay, contoh macam yang kedua tu man yajtahidun. Okey, jadi mana ada yajtahidun? Cuba baca elok. Jawapan kamu betul kan? Yajtahidu. Mana ada marfu'? Sebab dia Baca fi'il betul-betul. Dia baris apa tu? Dia baris sukun ke dhammah? Baris sukun. Yajtahidu. Lepas tu kalau sukun bunyi macam mana? Yajtahidu. Kalau dia baris mati, bunyinya macam mana? Yajtahid. Okey, sebab okey. Jadi asal dia yajtahidu. Okey. Lepas tu soalan saya selepas datang man, jadi ia akan jadi ada sukun dekat situ. Betul? So itulah dia. Man tu man apa? Dia panggil man syartiyah. Man syartiyah iaitu yang menunjukkan makna syarat. Barang siapa yang sekian, dia sekian. Bukan man tu maksud siapa. Jadi man akhuka itu lain. Itu untuk bertanya. Man untuk bertanya. Okey, man yang dimaksudkan kat sini dalam konteks yang kita belajar pada malam ni adalah man untuk syarat. Maksudnya ayat tersebut menunjukkan ayat yang menunjukkan syarat lah. Kalau siapa yang macam ni, dia macam ni. Itu man. Man yastahid yanjah. Sebab tu dia sukun. Kenapa dia sukun? Kerana dia terletak selepas man yang syartiyah. Okey. Saya dah boleh faham. So, fi'il mudhari' yang majzum mana? Fi'il mudhari' yang majzum. Ayat nombor 2 tu. Yang majzum mana? Okey, yajtahidu satu. Mana ada yajtahidu? Macam ada elok ni, baris apa ni? Yajtahid. Macam ada elok. Okey. Yajtahid. Yang kedua. Fi'il mudhari' yang majzum. Yanjah. Okey. So kedua-duanya majzum bisukun. Bisukun. Okey. Kejap lah doktor, saya salin sekejap. Okey. Lepas tu. Tulisan kamu cantik lah. Itu lah. Tapi lama lah nak buat. Tak apa. Cantik. Okey, nombor 3. Ni okey, lamma. Okey. Lamma ya'til mu'allimu ba'du. Okey, mana fi'il mudhari' yang majzum?
Ha? Ya. Ya. Ya Ya. saja ke? Ya'ti. Ha? Ya'ti. 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 Asalnya apa? Ya'ti Kalau dia, ata tu ada ya. ya, asalnya kalau Ha. mudhari' ya'ti. Tetapi ya'ti. Tapi ya tu digugurkan. Kenapa? Sebab ada lam. Ada apa? Ya Allah, huruf illah. Bukan huruf illah. Ada adatul jazmi dipanggil. Adatul jasni. Okey. Ada partikel yang menjazamkan seperti lam kan. Ini lamma. Okey, lamma ya'til muallimu ba'du, maknanya guru tersebut belum apa? Guru. Ya'ti. Apa maksud ayat ni? Guru. Guru belum datang. Guru belum lagi datang. Guru tersebut Belum lagi datang. belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Itu belum datang lah. Okey, betul. Okey, nombor 4. Yang jumpa ni saya jujur saya tak apa faham. Okey. Sebab dia Ini lam. salah. So saya Okey, so memang kat tak sini. faham. Okey, lam kat sini. Dia lam. Yang ni bukan lam yang kita belajar tu. Dia lain. Okey. Okey. Yang ni lam kat sini dipanggil lam ta'lil. Lam ta'lil. Ayat ni betul. Tetapi tak menjawab soalan. So maknanya tak jawab soalan, salah lah. Okey, faham. Okey. So La apa lam tadi? yang kita ini pakai lam ta'lil. Maksudnya lam yang menunjukkan sebab perbuatan itu dilakukan. Dan dia akan menjadi mansub. Betul lah. Tapi yang kita belajar untuk majzum tu bukan lam yang jenis ni. Yang kita belajar tu lamul amri. Oh, lam amri. Okey. Yang ni biarlah. lamul ta'lil panggil. Okey, faham. Okey, contohnya lamul amr. Kita katakan jom kita Amirul nak kata apa? Jom kita bermain bola. Okay. Kita katakan main bola apa? Nal'ab kan? Maknanya kita bermain nal'abu kan? Bersama-sama kan? Nal'abu kan? Kami bermain kita kan? Okey. Nun kan di depan? Nal'abu. Okay. So itu ayat penyata. Kami sedang bermain ataupun kami bermain lah. Okay. So kita katakan kita nak ajak diri kita semua lah. Maknanya sama kita. Ajak lah. Ajak atau perintah kan? So kita letakkan depan tu lam. Lam. Okey, lam gitu, sambungkan linal ab. Lam linal ain. Lam linal ain. Oh. Macam tu je. Bubuh lam tu. Kalau je permulaan ayat kalau je bermula dengan perkataan tu, kita baru ke bawah lah. Li apa, kemudian last kali tu sukunkan ataupun majzumkan lah. Contoh macam yang ni macam liyak tubu. Contohnya linal ab. Contohnya kan linal ab kurratal qadami liyak tubu. Ma'an. Liyak tubu. Linal ab kurratal qadam ma'an. Okey? Jom kita bermain bola sepak bersama-sama. Ataupun apa-apalah. Linaktub kan linaktub darsan jayidan ke linaqra kathiran ke kan, mari kita kan, maknanya arahan kepada diri sendiri supaya membaca banyak ke. So dia dalam keadaan apa tadi? Majzum. Okey, faham. Boleh jelas tak? Okey, faham. Boleh. Adalah salah lah. Okey. Nombor 5 in tadrus tanjah. In tadrus tanjah. Okey, mana fi'il mudhari' yang majzum? Ini maksudnya apa? Maksud ayatnya apa? Maksud kepada ayat ini, jika kamu belajar, maka kamu akan berjaya. Jadinya ini pun syarat juga kan? Usul syarat. In menjazamkan fi'il mudhari' yang pertama sebagai fi'il syarat dan dia menjazamkan jawab syarat. Istilah dia. Okey. Fi'il dengan jawapannya. Jawapan apa? Tanjah. Okey. Jadi kalau mana yang fi'il mudhari' yang majzum?
Majzum tadrus. Sebelum tu, Okay. sebelum asal dia jadi tadrusu. Asal tadrus dulu lah. Kalau Ah. dipasukkan dengan in, menjadi majzum Jadi tadrus. majzum. Okay. Okey, faham. Yang kedua pula, tanjah. Sebelum jadi tanjah, sebelum dimajzumkan, dia jadi tanjahu. Okay. Itu yang pasal majzum. Okey, faham. 5. Okay. Saya salin kejap tu, 2 minit. Boleh? Boleh. Inilah huruf syarat sejasa. Jika tadrus jelasan inilah ifkan. Okey. Banyak sukun rupanya. Sebab kamu gunakan perkataan fi'il mudhari' yang mufrad untuk apa, mukhatab ataupun ghaib. Cuba kalau kamu tukar jadi huma ataupun hum ataupun antuma, antum, jangan jadi af'al khamsah tadi. Okay, Kan hazfun nun. Kemudian kalau kamu tukar fi'il yang berakhir dengan alif waw ya, akan hazfun illah lah. Tapi yang nombor 3 tu, yang nombor 3 tu kamu dah guna dah. Yang berakhir dengan alif waw ataupun ya. Alif waw. That's why hazfun illah. Cuma contoh yang kamu ataupun jawapan yang kamu bagi tu tak ada yang terdiri daripada af'al khamsah. Okey, faham. Kita siap sikit lagi. Saya akan sleep. Jam, syakranisa, syahri, syaflis, tersentuh muslim. Okey, so aduh. Office pension naik dekat apa ni? Office pension naik dekat. Okay, doktor. Settle doktor. Mantap. Ya, siap. Okay, settle Yang ni okey lah. Okay, okay. Sekejap. Doktor, just nak tanya, kalau kita habis 8.30 Macam mana? Kalau kita habis 8.30 Okey, so saya cuma beritahu kejap dekat lecturer je. Cikgu boleh. Sekejap. Okey. Berderet tu, saya punya kelas malam ada 2 lah kiranya. Serius kan? Tapi tak apa, bagus juga. Kira habis tu boleh tidur tu kan doktor kan? Betul. Minggu ni je, minggu depan tak ada kot. Yang mana? Kelas yang lecturer satu lagi tu. Okey, contoh macam ni. Okey, baik. Alam tara kaifa fa'ala Okey, rabbuka. sebelum tu. Arahan soalan sebenarnya. Hadid. Nanti dalam soalan final exam, betul tak bagi terjemahan tau. Itulah. Okey, so maknanya tapi soalan tu sebagaimana yang kita pernah buat rancangan kelas ataupun sebagaimana yang doktor tulis dekat slide. Maksudnya keyword ataupun word yang doktor gunakan tak akan lari daripada apa yang doktor guna dalam slide. Contohnya hadid. Hadid tu maksud tentukan. So makna Amirul kena ingat lah. Hadid, tentukan. Kan, kawin. Kawin tu maknanya buatlah kan. Buat bina ayat. Okey, contohnya hadid, tentukan alamatal jazmi, tanda jazam, tanda jazam ada 3 kan, sama ada sukun,
hazf harf illah ataupun hazfun nun kan. Lil fi'lil mudhari' alladhi tahtahu khattun. Bagi fi'il mudhari' yang berbaris di bawahnya itu. Yang berbaris pula. Yang bergaris di bawahnya itu dalam ayat Al-Quran di bawah. So faham kan arahan soalan tu kan? Faham? Okay. So contoh macam tu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. So taro tu. So taro apa alamatul jazm? Sebab didahulukan dengan lam kan? Betul, sebab dia lam. Dia majzum bisukun ataupun majzum bihazfi harfil illah ataupun majzum bihazfi nun. A, B ataupun C. Sebab huruf ya, alif dengan ya dia dibuang, jadi illah tu. Betul. Macam tu. Boleh? Okay, faham. Kalau macam tu boleh jawab? Boleh, insyaAllah. Okay. Okay, bro, boleh kita gambar sekejap? Boleh, bro, gambar sekejap. Apa doktor? Bergambar. Oh, bergambar boleh? Kamu tak pakai baju. Kamu kat mana tu? Dekat ni Saya dekat bilik MVP. Tadi saya dah goyang sikit dah. Saya takut jadi macam sebelum ni. Oh. Ini okey lah. Tapi jangan risau. Saya ada device lebih. Phone pun saya pinjam kawan saya punya. Saya suruh tinggalkan. Apa-apa, saya ada 3 device. Okay. Bro, static sekejap. 1, 2, 3. Tadi apa? Siapa demam doktor? Nazir. Allah. Pulangnya baru hari ni dah start demam. Aduh. Dengan jam lagi tu kan doktor kan? Apa ni, sebelum ni batuk je. Batuk je kita bagilah ubat cair budak anak je, tak bawa pergi klinik. Sampai ke hari ni tengok makin nak demam pula. Musim dia sekarang ni doktor Tu dah. Ya. Okay, Amirul itu je kot. Okey, baik. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah. Baik, Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.